Tu maknanya tak boleh lah. Tanya Princess! Ini Tasha bawa ready to eat pergi sini. Sampai Shibuya. Ni kat sini tak? Saya dah tidur dah. Sungai dia sedap je. Jadi borong biskut. Kakak yang tu haram, tak boleh disimpan balik. Hai guys, Assalamualaikum. Kita nak pergi mana sayang? Nak pergi Jepun, main salji, di rumah buat snow. Hai korang. Yes, hari ni 2 Februari 2026. Kita orang sekarang on the way nak pergi KLIA sebab pukul 8.15 macam tu kita orang punya flight nak pergi ke Jepun. Ikutkan kita orang punya first winter family trip. Kita orang berlima. Actually plan asalnya kita orang nak pergi tahun 2027. Waktu tu mungkin Aira dah pandai berjalan sikit baru macam okey lah boleh kita pergi. Tapi sebabkan hari tu Tasha saja survey, tengok tiket boleh tahan murah. Kita punya currency sekarang pun macam okey lah kan kalau nak pergi bercuti, ada rezeki lebih sikit. So Daddy kata pergi je lah sekarang. Itu je kita orang decide pergi Jepun. Daddy pun kata okey jom nak pergi, jom. Ikutkan Aira baby lagi, dia tak boleh berjalan lagi. Tapi tak apa, kita cuba survive bersama dengan Daddy dan 3 orang anak. Kali ni kita orang akan ke Jepun selama 10 hari 9 malam. Kita check korang. Tunggu sekejap lagi kalau Tasha dah sampai KLIA, Tasha update. Okay. Kakak. Mami punya tudung entah apa-apa dah. Nara duk tarik-tarik dari tadi. Kita orang tengah tunggu train nak pergi dekat Gate C. Lajunya train. Sampai. Duduk belum pergi dekat gate. Jalan-jalan rupanya ada macam taman rimba dekat sini. Boleh lah, cantik lah untuk tengok-tengok. Tasha tak tahulah. Tasha tengok orang lain pakai tudung ni cantik je. Tapi bila Tasha pakai, ya Allah, ni dah kali ke lebih daripada 10 kali dah Naira tarik Tasha punya tudung. Apa dia? Comennya. Sini jom kita duduk. Ya, kita tidur dalam Now kita orang dah masuk dalam gate boarding pukul 8. Sebenarnya budak-budak ni dah penat tau. Diorang dah mengantuk. So Tasha macam nak biar je diorang tidur dalam flight. Mai budak tidur bam atam tidur ya. Okay, diam-diam sini. Nanti tukar dengan kakak. Cakap lah. Nak cakap hey friend. Hey friend. Untuk ke Jepun, Tasha naik Vietnam Airlines yang ni ada transit dekat Hanoi sekejap dalam 1 jam 45 minit. Lepas tu sambung lagi perjalanan daripada Hanoi ke Narita dalam 4 jam. Tasha punya experience dengan Vietnam Airlines memang sangat-sangat best. Korang tahu tak, untuk baby pun dapat makanan sekali tau. So untuk kita orang berlima memang dapat 2 kali makan. Boleh request halal meal siap-siap. Seat pun diorang siap bagi yang ada baby bassinet sebab Tasha ada baby kan. Dan termasuk luggage 23 kilo seorang. Dia punya seat sangat selesa, luas. Plus daripada Hanoi ke Narita tak ramai orang tau. Jadi dia macam flight tu tak full. So okey sangat. Dan seat pun sekejap je, tak lama. Makanan dia pun sedap tak korang. Siap dapat pun cuci mulut, ada buah. Memang recommended. Tasha beli ni tiket daripada trip.com. So korang boleh usaha kat sana. Jom ya. Sampai. Tengok kakak dengan rambut
Busuk masai dia. Alhamdulillah selepas 8 jam penerbangan, kita orang dah sampai dekat Narita Airport Terminal 1. Sampai tu kita orang pergi makan dulu dekat tingkat 5 airport ni, ada kedai makan halal. Sini banyak je kedai makan halal. Kita orang makan gyukatsu dengan cold udon mie rasanya. Untuk alas perut je lah, sebab lepas ni kita orang akan tunggu airport transfer untuk hantar pergi Airbnb. Sedap ke kakak? Kakak suka ke mie ni? Ya? First kedai. Sekedar. Ambil lah. Dia tak nak duduk dalam stroller guys. Tepat pukul 10 pagi, airport transfer pick up kita orang. Saya booking airport transfer ni daripada apps Near Me. Lepas tu diorang hantar kita ke Airbnb. Sampai je Airbnb, Tasha tak sempat nak vlog tak korang sebab anak-anak kesejukan. Tasha tak pakaikan diorang proper layer lagi masa tu. Sampai Airbnb, kita orang terus mandi, bersiap, lepas tu keluar. Untuk day one ni tak ada aktiviti sangat. Kita orang keluar untuk pergi shopping je dekat Ginza. Waktu ni pun tak sempat vlog sebab Nara menangis. Dia tak nak duduk carrier, dia tak nak duduk stroller. Dia menangis sebab Tasha salah layer dia tau. Terlampau tebal jadi tak selesa. Dah buka dia punya puffer baru dia okey. So aktiviti kita orang dia memang shopping je sebab baju pun tak banyak bawa. Mikael sampai tertidur-tidur, Naira pun tertidur-tidur. Dah keluar dah dari tempat berhantu ni. Kau tahu tak, sekarang dah malam. Tudung pun tak tahu apa dah. Kita pergi shopping dekat Uniqlo. Naira pun sampai tertidur dah. Bangun dah sayang. Kita orang tengah tunggu taksi. Dia order taksi je nak balik rumah. Daddy je yang shopping banyak hari ni. Mami tumpang je. Baju anak Mami yang pergi beli baju anak. Daddy beli baju Daddy je. Kita kat Uniqlo. Uniqlo ni korang tahu tak, ada 12 tingkat. Hari ni memang shopping day. Tadi kita orang naik train tapi macam sesak. Lepas tu ni decide nak balik pakai taksi je. Ada 2 shopping bag. Dengan Tasha pun ada. Dalam bag Daddy pun ada yang shopping kat GU tadi. Taksi dia comel sangat. Abang, seronoknya abang tidur. Kita orang dah on the way balik rumah, naik taksi sebab dah penat. Gelap. Hai korang, Assalamualaikum. Muka bengkak lagi, babang tidur. Hari ni second day, kita orang dekat Tokyo. Dekat Tokyo, Tasha 3 hari kan. Semalam, hari ni dengan esok. Tasha stay dekat Airbnb, area Sumidaku. Hari ni plan kita orang nak pergi Disneyland. Sajalah nak bawa anak-anak berjalan kat sana. Sebelum tu, Tasha nak tunjuk Airbnb yang Tasha duduk dekat Tokyo ni, dekat Sumidaku ni. Sebab Tasha sangat suka dengan Airbnb ni tau. Sampai Tasha rasa macam next time kalau Tasha datang sini lagi, mungkin Tasha akan repeat duduk sini lagi. Sebab it's perfect untuk family kita orang berlima. Dan Tasha tengah mandi. Start daripada luar. Wow, kat luar sangat sejuk sekarang. Masuk daripada pintu tu, naik tingkat 1. Ini bilik kita orang. Jom kita masuk. Masuk, simpanlah segala kasut-kasut dekat sini. Masuk. First, korang akan nampak kat sini ada vacuum. Tak ada penyapu, dia just bagi vacuum. Ada tong sampah. Ada dapur. Masuk-masuk je, kita akan tengok dapur dulu. Dia tengah rebus telur. Bagi segala peralatan memasak, ada pan, ada periuk nasi, ada minyak lah Daddy. Oh, dia dah standby minyak lah sekarang. Minyak masak? Minyak masak kat bawah tu. Canola oil. Kat sini ada periuk nasi, so kalau korang beli beras, korang boleh masak kat sini. Ada pinggan, ada segala utensil, ada pan, ada mangkuk. Yang ni tak tahu apa. Aku tak tahu halal ke tak. Dia ada bagi soy sauce, papa pemotong, komplit lah. Kat sini ada plug, ada water heater kat sini. Kat sini pun ada satu macam tempat Tasha buat letak barang-barang. Ni kita orang punya stok makanan kat sini. Tasha ada bawa banyak makanan tau. Air budak-budak sebab letak kat bawah tu sebab tak nak makan ruang. Lepas tu kat sini ada peti ais. Tak tahulah nak letak apa sejuk. Lepas tu ada microwave. Bolehlah panas-panaskan makanan kat sini. Beginilah keadaan dapur tu. So ni bahagian tandas dia. Kat sini ada toilet. Dia tak ada bidet tapi dia ada benda ni. So function je. Tak kecil sangat dan tak besar sangat tapi okey. Sebab dia tak sempit. So ada mesin basuh. Kita orang hari-hari basuh baju kat sini. Dan ni kat dalam ni ada bilik mandi. Ada bathtub lagi. Kisha suka betul berendam dalam ni. Okey lah, nice sangat.
Nampak tak kat sana ada satu sliding door. Tada, luas kan korang? Dia sangat luas, so anak-anak Tasha ada ruang. Ruang tamu dia sangat luas. Naya! So sini ada cermin. Kat tepi ni ada luggage kita orang. TV kat situ. Ada segala tempat boleh gantung. Kalau nak jemur baju pun boleh. So sini ada tikap. So dia punya ruang tamu memang sangat luas. Naira nak merangkak kat sini ke memang puas lah. Mikael nak main dengan kakak. So jom kita tengok bilik pula. Oh sekejap. Kat tepi ni ada satu lagi meja kecil. Dia bersiap ke apalah kan. Boleh lah. Korang abaikan je lah apa benda atas meja ni Suka. Macam just nice. Pintu masuk untuk ke bilik pula. So ni bilik. 1, 2, 3. Kita orang berlima kat sini memang sangat-sangat muak. Puas nak bergolek tau. Tepi tu ada satu sudut meja untuk kita letak barang-barang. Ada tingkap. And then sebelah sini ada lagi satu store. Atas tu ada lagi tilam. Letak dekat ruang tamu. In case kalau tak cukup tidur kat sini. Kalau korang datang sini nak duduk 10 orang pun sangat muak Tasha rasa. Cik ada dia mandi. So basically itulah kita orang punya Airbnb dekat Tokyo. Tak besar sangat tapi cukup untuk kita orang berlima. Depan Airbnb kita orang ada sekolah budak-budak. Hari ni sebenarnya kalau naik taksi sekejap je dalam 25 minit dari rumah kita orang. Tapi kita orang nak try naik train. Tapi jauh sikit nak perjalanan dia. 1 jam sebab esok kita dah tak naik train dah. Kita naik dekat-dekat sini je. Lepas tu kita orang akan ambil kereta sewa. Jadi nak bawa budak-budak ambil pengalaman naik train lah hari ni. So kita nak jalan kaki pergi dekat stesen train. Dekat je dari rumah kita orang. Dalam berapa minit tadi? 5 minit tu jalan kaki kan? Dekat je. Baru keluar Airbnb tapi mami dah sempuk. Daddy punya outfit semua yang beli semalam. Daddy memang datang sini bawa selai sepinggan je. First time Tasha tengok suami Tasha pakai warna cerah-cerah macam ni. Kalau tak semua hitam je, korang tahu tak? Ni area Airbnb Tasha. Cantik. Sumidaku. Rumah kita orang ni dekat je dengan Family Mart. Macam jalan tak sampai 5 minit dah jumpa Family Mart. Ni station train. Okay. Tu maknanya tak boleh dah. Kanegafuchi. Ini yang train yang dekat dengan rumah kita orang. Tasha pakai Suica card daripada Apple Pay je. Wah. Warna merah. Kakak nak Muat je. Okey, kita bang. Terima kasih. Sekarang baru keluar dari stesen train satu tu. Sekarang nak tukar line pergi Hibiya line. Dia punya lift comel. Muat-muat je. Bukanlah muat-muat. Kalau macam satu stroller tu, satu family je lah boleh naik kot. Dah sampai. Tukar pula. Ni dah pula duduk situ. Nak dah mami duduk ni ya. Pegang tangan mami je. Sampai. Jangan lari, jalan je. Kakak dengan Mikael pegang tangan, tolong. Pegang tangan dengan kakak abang. Okey. Okey, jalan pergi depan lagi. Naya. Saya pegang tangan kakak sayang. Ya, okey, pandai. Jangan lari tau, jalan je. Kena tunggu mami. Wah, kakak tengok tu. Kakak tengok Istana Princess. Wow. Oh my, gila orang beratus buat ambil gambar kat situ. Tak tahu kenapa, tapi ramai gila beratus. Yang mana yang cantik? Ni lah. Tengok saya. Abang. Comelnya. Jatuh. Kakak tengok saya. Kakak. Mita. Ha? Minat Mita. Mami dah ada dah. Nak tu. Bang, kita nak naik apa?
kuda. 皆様の安全のため車に乗りましたら足から座ったままでお楽しみください。 Annyeong. Mami. Mama tengok Mami. Jadi kat sana dengan Naira. Dia nak gerak dah. Abang tunggu, okey? Abang tak sabar ke? Yang tu so. Bisa gerak dah? Wah. Kakak. Oh, laju dia abang. Abang, laju dia ke? Kau kena takut dah. Abang tak takut. Bye-bye Daddy. Bye-bye Daddy. Daddy kat sana. Daddy bye-bye. Bye-bye. Bye-bye abang. Abida. Abida abang. Cakap terima kasih kuda. Kasih kuda. Dah kakak cakap apa? Okey. Pergi jalan kat kakak. Pergi kat kakak. Wah, datang dah. Bye-bye. Bye. Wah, bye-bye. Tuh, kakak. Tuh, apa tak? Apa? Ika ya. Kakak, sini kakak. Sini. Wah, cantik Cinderella kakak. Wah. Rapunzel. Kakak tu Rapunzel. Rapunzel. Panggil. Rapunzel. Panggil. Makan apa? Nasi? Nasi goreng ready to eat. Tidur dah. Sian dia ngantuk. Kita orang dekat Disneyland ni macam saja-saja je, santai. Tak ada pun macam nak ride banyak-banyak sangat pun. Banyak je ride tapi kita orang tak decide untuk naik ride pun. Bawa budak-budak jalan-jalan je kat sini, tengok parade. Datang pun dah lambat tadi kat pukul 1. So kita macam pusing-pusing je tengok apa yang ada. Dapat masuk, dapat main-main. Ni penat dah, kali kedua dah dia tidur. Nak tengok Spiderman kau. Kan nampak tak Rapunzel, rambut dia panjang tadi. Yang dia berpusing dengan rambut dia, kan?
Ya ke? Abang babai. Saya excited tunjuk-tunjuk Abang babai. Mana tak? Lagi roti sedap. Pandai abang. Sejuk tak tangan? Tak. Ada aeroplane. Oh, aeroplane. Ni nak datang nak minum. Mana abang ni? Ni tak tahu. Ada buat abang. Apa dia? Tahu buat abang. Apa buat abang? Tahu buat abang dah. Ni tahu abang sayang. Sebab kat sini kalau macam makanan nasi-nasi tu macam tak ada tau. Tak tahulah halal ke tak. Kita orang beli ni yang macam snack-snack biasa je. Ni Tasha bawa ready to eat pergi sini. Lepas je boleh je masuk cakap dengan dia. Nasi goreng tom yum ayam. Nasi goreng Cina. Sedap juga. Pedas. Adalah rasa tom yum. Itulah sebab lapar ke apa tapi sedap. Jasmani punya nasi goreng tom yum ayam. Sedap. And the day gets better. Punya tali sekarang siap ada dryer. Siap ada dryer. Tak payah pakai tisu. Dekat Disneyland banyak juga ride yang Tasha dapat naik dengan anak-anak, tapi semua mostly kids friendly lah, dalam 6-7 ride macam tu. Habis main ride, kita orang sambung tengok parade yang malam pula. Malam pun meriah tau. So memang kita orang daripada tengah hari sampai malam dekat Disneyland. So kalau orang tanya berbaloi ke tak bawa anak sebaya Keisha dengan Mikael datang Disneyland, bagi Tasha berbaloi je. Banyak je diorang boleh explore tempat-tempat lain selain daripada extreme ride macam gitu. Untuk tiket, Tasha, suami dengan Keisha je yang bayar. Keisha pun macam separuh harga. Mikael free sebab bawah 3 tahun. It sure is. I mean, come on. Did I deliver or what? Habis tengok parade, kita orang sambung tengok fireworks pula. Dekat Disneyland, fireworks dia ada 2 kali. Satu yang pukul 6, satu yang pukul 8. Tasha dah terlepas yang pukul 6 tadi. Yang tu lagi cantik sebenarnya sebab fireworks tu betul-betul dekat belakang castle. Habis je fireworks, kita orang terus booking taxi balik Airbnb. Masa tu dah tak record dah sebab dah penat. Hello guys, Assalamualaikum. It's day 3 in Tokyo. Hari ni kita akan berperang lagi dengan anak-anak. Kakak Mikael okey? Hari ni kita orang nak pergi Shibuya. Lepas tu
balik pergi Asakusa, and then ambil kereta sewa pukul 6 petang. Sebab esok kita orang dah nak check out. Kita orang nak drive pergi Fuji. So mungkin hari ni last kita naik train dekat Tokyo. Let's go everyone, bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Let's go, kita naik train dulu. Mami hands free hari ni, semua dengan daddy tiga-tiga. Apa tak? Halo. Dah sampai Shibuya. Satu kena duduk dengan daddy, dua kena duduk dengan stroller. So sini sibuk. Ni ke Shibuya Crossing. Dah habis bergambar dah dekat Shibuya Crossing. Bolehlah. Sekarang saya dah lapar nak pergi makan. Nak cari kedai makan je. Tak jauh pun. Kedai Wagyu Halal Gyumon Ramen pun nama dia. Depan tu je. Tasha dia bawa ready to eat ni untuk Naira, tapi dia tak suka je. Dia lagi prefer makan nasi Jepun tu. Dia makan sikit je, lepas tu tak habis. Dia buat muntah tau. Tapi kalau Anas baby food yang ayam tu dia makan. So makanan dah sampai. Yang ni Tasha order yang set. Ada ramen, ada daging wagyu. Kisha punya dengan Mikael Tasha order yang white bruise. Jadi punya ramen juga tapi yang ala carte. Kita makan ya? Nanti kumpul lagi. Tak media saya. Dah? Kisha dah macam ni. Mana dah ni? Ini tak lagi. Nak lagi? Ambil lah kakak. Yang ni boleh dah. Ni abang sini. Sini. Ambil lagi kakak Ana. Kita dah masak tu boleh. Mungkin mau untuk main dulu. Tu apa makan? Ni kan boleh makan ni kan? Tunggu. Mana jogging lagi? Mikael sudah tak? Itu. Sudah makan daging dia. Kakak okey? Dah selesai. Mana ni dia? Dia memang juga itu daging. Dekat. Abang yang nasi tak? Tuan dah habis dah makan tadi. Dia dah tidur dah. Sekarang kita orang nak pergi ke Asakusa pula. Nak get ready je dekat sana sebab nanti kita orang nak pergi ambil kereta sewa. Sibuk. Sibuk gila kat sini. Semua orang macam berhenti tengah jalan sebab nak bergambar. Sekarang Tasha dekat Asakusa, dekat Nakamise Street, dekat dengan Sensoji Temple. Tasha rasa sini lagi best dari Shibuya. Sini ada banyak sangat kedai. So nak lagi jalan-jalan dekat Asakusa kalau Tasha. Shibuya tadi dia terlampau crowded, terlampau city. Tapi okey lah. Dua-dua dapat merasa. Dia punya orange yang memang Kan? orange ni. Memang pure orange lah, sedap lah kan. Ini strawberry. Strawberry dia sedap sangat. Satu datang ni. Betul lah. Abang sini Sam. Kat depan tu ada temple.
Sini sayang. Abang tengok depan nanti langgar orang. Anjing. Tengok depan nanti langgar orang. Mikael sini sayang. Abang. Bye-bye burung. Bye. Tengok depan. Ya. Okey, pergi jalan depan. Apa tu sayang? Sampah? Oh. Pegang tangan Mami. Oh gitu ke? Comel balik sekolah saya naik basikal. Cantik kat sini. Kalau korang cari macam tempat tradisional, datang sini je. Apa dia? Dalam kat rumah. Cantik. Bye-bye. Oi. Kenapa batuk? Naira. Hey. Oh, dia tengok Mami pula. Kita orang dah habis jalan-jalan dekat Asakusa and then sekarang tengah on the way nak pergi pick up kereta sewa. See, renter fee is 800. Not per day, it's for whole trip. Oh, okay. That will be the total 22,800. You'll be paid. Never. Yes. But there's so many saying 1 day. Yeah, 1 day. 1 day. Okay. Kereta sewa ni Tasha booking daripada trip.com. Tasha ambil sekali dengan kasih untuk 3 orang anak. Yang ni kalau korang tak ada credit card pun tak apa. Boleh bayar pakai cash. Tadi kita orang pergi pick up kereta sewa. Lepas tu dah ambil semua, dah balik rumah dah. Parking dulu. Ada sebelah rumah tu ada parking berbayar. Tinggal kat situ, lepas tu jalan kaki nak pergi convenience store. Kita nak pergi 7-Eleven nak cari makanan sikit. Ada kedai ramen. Mainan dia, Mami. Tak tahu halal ke tak. Mami nak punya mainan. Mainan satu je, okey? Okey. Lepas tu nak pergi 7E jalan kaki. Tak jauh pun dari rumah, 5 minit je. Bolehlah ambil angin malam. Dekat dah tidur dah dalam stroller. Aira dengan Daddy. Hari ni seronok. Cuma Tasha tak sempat nak habiskan masa dekat Asakusa. Rasa macam seronok dekat Asakusa daripada Shibuya. Sampai 7E. Oh, maksudnya tak boleh bising? Boleh je stroller sayang. Apa dia? Ada? Saya. Tengok abang tidur. Nasi sayang. 7E. Ada bubur. Siap masak kot. Tapi ada jual beras lah juga.
Patut beli beras ke beli nasi? Mana auto ke? Tengok, dia diborong biskut. Tidak pula borong ni. Lalu dah makan. Habis tadi. Mami nak strawberry milk lah saya. Tengok. Smoothie. Strawberry milk. Yang ni haram. Haram. Kakak yang tu haram, tak boleh disimpan balik. Kenapa ini haram? Tak boleh makan. Apa? Sebab dia ada makanan yang kita tak boleh makan. Kesian Kisha. Benda yang dia nak tak boleh. Tangan dia siapa? Kak ya. Dia tengah bayar sayang. Dia tengah bayar untuk abang, okey? Abang, ni abang punya. So balik je dari 7E, Tasha dah tak buat vlog. Kita orang masak nasi, masak sardin, masak telur dadah. Lepas tu makan and tidur. Sebab esoknya kita orang nak road trip pergi ke Mount Fuji. Kita orang dekat Fuji 3 hari. So korang stay tune, okay? Jumpa dekat vlog Fuji pula nanti. Thanks for watching.